Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata Nabi satu hari duduk tak duduk depan orang. Nabi kata, celaka dia, celaka dia, celaka dia 3 kali. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat kata, siapa dia ni yang Nabi sebut 3 kali celaka? Siapa dia ni? Nabi kata, yang aku kata celaka 3 kali itu ialah orang yang ada mak ayah, ataupun ada mak saja, ataupun ada ayah saja. Dan mak ayah ni dua-dua dah tua sangat dah, dua dah depan dia. Tapi malangnya mak pak dua ada ni sepatutnya itu boleh jadi punca dia masuk syurga, tiba-tiba dia tak boleh masuk syurga. Celaka orang ni. Ibu bapa ni adalah anugerah Allah bagi kat kita. Kita buat baik kat dia, janji dia syurga. Mak ayah ni Allah bagi dekat kita peluang untuk kita berbakti, untuk kita berkhidmat dekat dia. Kalau kita grab peluang tu, janji Allah syurga aja. Allah tak ada janji lain. Dan siapa yang Allah bagi mak dengan ayah duduk ada di depan, tiba-tiba mak dengan ayah ni tidak dimanfaatkan untuk berbakti dan berkhidmat, sehingga terlepas peluang untuk nak dapat syurga. Ini orang celaka, Nabi kata. Raghima anfuh, Nabi kata, celaka dia ni. Arab ni bila dia kata raghima anf, maksudnya sembam hidung pergi ke tanah. Maksud dia celaka. Tak boleh terjemah kata sembam pergi ke hidung. Sembam pergi ke hidung, apa benda? Raghima anf tu satu connotation yang membawa masuk celaka. Nabi ulang 3 kali celaka kepada siapa? Kepada orang yang ada mak ayah tapi tak ambil kesempatan untuk berbakti kepada mak ayah dia.